Alright, Muscat is in the house. Alright, another video Aduh. Oi. Plot twist after plot twist. Oi. Oh, dengar apa? Within 48 hours 48 jam nak tangkap Nak tangkap Dr. Nasir. Oh. Ini dah lebih dah. Dah lebih 48 jam. Kita 2 hari lepas 2 hari lepas Thursday night. Oh, aku adalah masuk Rozan punya live kita buat countdown It's a final countdown. Korang janganlah buat lawak 48 hours. Pasal apa? Zombie Sakai. Oh, Sakai kau nak lempang aku. Oh, banyak takut banyak takut. Aku takut je kau tak sempat sampai tak sampai nak lempang muka Muscat. Kau dah terkulit anjing. Macam main Muscat. Nampak je kucing ni. Jangan. Kalau berani live face to face. Face account. Orang fake account, dia face account. Mak dia kali ampuh betul. Zombie. Kalau rasa senang koyak, Jangan sibuk. Jangan sibuk dekat live Sakai. Kita pun tak dengar suara kau. Boleh muntah lah. Kau sikit hari pumpang pekit terlolong je perempuan jalang. Handphone screen aku retak tau gara-gara kau. Tahu? Mana handphone aku ni? Yang dah retak ni. Mana? Dah buang kot. Dah buang lah. Gara-gara kau ni. Aduh, dah nak kena ganti baru. Soyal betul. Kalau tak boleh kena troll, jangan. Ini kita pergi konten. Letak gambar. Oh. Lepas tu apa? Kalau macam mana? Kalau Dr. Nasir, kalau Sakai punya bapa nak mati cepat atau nak hidup balik, suruh kau kangkang. Alah, itu troll. Relax Aziz. Alamak. Oh, waktu suruh Dr. Nasir pergi pergi Caah. Betul lah, Caah. Suruh Dr. Nasir pergi Caah, jumpa bapak ni, bapak Sakai. So minta maaf. Aduh, koyak. Sudahlah koyak, tak tahu buat apa. Lagi satu, korang ni jali dengan si zombie adik-beradik. Korang ni initially korang mula-mula initially lah sebelum kita start ini perang ni korang memang dua bermusuh. Abang buka aib adik buka aib abang. Sekarang jadi kita punya salah pula. Kau heret kita. Abang kata zombie punya anak ni anak luar nikah, anak orang lain. Aduh, curable. Adik pula maki abang, tak cukup tanah. Aduh, sudah lah tu. Semua orang dah tahu yang korang ni scammer. Nak tutup apa? Korang ni scam. Projek Quarry lah, investment lah. Investment ke apa? Investment untuk ni kenyang perut. Apa bodoh lah.
Ni macam ke level orang-orang elit yang dikatakan yang ada pangkat Datuk ke, Datuk Seri ke, Tan Sri. Bodoh-bodohkan kita. Bodoh-bodohkan. Asyik baik kita dah sedar yang korang ni siapa. Sudah lah tu. Tapi kesian lah kat si Sakai. Atau tak payah nak kesian lah. Muka dia mana minta kesian kan. Memang lah Dr. Catherine Moon cakap bodoh kekal abadi. Memang lah. Percaya sangat. Kau tengok nanti. Kan. Ingat dulu. Ingat tak Sakai? Sakai bagi mahkamah Zaman Charlie pula. Zaman Jali Katik. Sebelum nak masuk mahkamah atau dah habis mahkamah aku rasa sebelum masuk mahkamah, kau buat live nak apa ni kat kedai kopi lah. Hari lawyer datang, lawyer minta bayaran. Lawyer kau cakap dengan lawyer, saya tengah buat live ni. Lawyer tanya, dah tutup lah. Dah tutup. Kau penipu. Duit tak bayar. Kata sakit si Combi. Combi macam itu lah. Kalau minta duit je underground lah, apalah, busy lah. Dahsyat. Macam abang dia gebang ke lebih. Aku akan jumpa Rani Kulub. Aku akan callkan Rani Kulub. Banyak lah. Aku akan jumpa tu. Lupa nama-nama orang besar lah. Macam lah dia kan. Dah scammer buat scammer lah. Sekarang kita dah tahu korang scam. Bukan kau je. Dua ekor, dua adik-beradik ekor ni. Mahal. Si Zaini juga pun dah join scam. Pasal duit apa, pelaburan aku dengar pelaburan. Dr. Catherine bohong ni lah. Ada melabur kan. Tak tahu melabur apa. Dr. Nasim pun ada, tapi dapat duit dia balik. Cuma yalah, Dr. Catherine bohong belum lagi dapat lah kan. Berapa 3,500 I think so lah. Ada figure. Korang boleh correct me. Sekarang tengah isu ni lah, pasal ni duit investment ni. Yang the funny part is, bila masa ni Sakai ni ada melabur, dia ambil berapa 1,000 lebih. Kasihan lah. Besar sial. Besar punya penipu. Kau jangan nak plot twist. Jangan pandai kau. Engkau yang tupai. Kau pusing dekat Bro Rafi. Kau pusing dekat apa ni, Dr. Nasir. Tantang kau tupai kot. Tantang kau tupai. Engkau tu tupai. Anak engkau si Farah atau Putri, kalau report, naas kau. Sakai, naas. Kau boleh lupa niat kau nak lampang sikit. Walaupun lah si Putri tak bukan bapak kandung kau, tapi dia anggap kau sebagai bapak. Dah bagus tu. Kalau aku dapat bapak macam kau, aku dah fly away lah. Dah fly kite lah. Sayonara. Goodbye amigos. Dapat bapak macam ini. Aduh, dahsyat. Aduh. So itulah, that's all for today's video. Alright, Muska is out. Bye bye.